Ini adalah ultra silent keyboard serta mendatangkan dengan lampu RGB yang menarik. Keyboard ni pun tak bising, smooth serta senyap saja guys. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ini aku akan review satu produk untuk keyboard. Keyboard ini menggunakan kabel Type-C. Macam mana rupa kotaknya? Ini dia. Dan daripada Langchu ya. Ini rupa kotaknya. Diprodukkan serta detail agak biasa di bahagian luar guys. Tuju di bahagian dalam. Ini manual dia, dudukan keyboard dan gunaan function-function di keyboard ni. Moment of truth. Keyboard ni memang cantik lah guys. Ni aku tak tahu dia bagi lebih 2 pieces ni mungkin untuk buka button keyboard ke apa benda. Kegunaan dia dengan kabel A to C yang agak panjang serta berkualiti guys. Dia punya kabel ini. By Celenize, dia mendatangkan dengan ini untuk menjaga keyboard di dalam kotak. Walah. Color dia nampak nostalgia dan nampak klasik ya guys. Ini color yang aku pilih. Bunyi keyboard ni ialah so bunyi dia tak berapa kuat, lembut, smooth saja. Keyboard bunyi ketak-ketuk, bising sangat kan? Yang ni tak bising guys. Dan dia ada monitor dekat sini ya guys. Dia ada paparan yang simple tunjuk di skrin ini. Dia ada RGB sekali ya guys, bukan sekadar paparan macam ini saja. Dia ada lampu RGB. Aku pasang, aku tunjukkan pada korang semua. Dan ini dia boleh pusing-pusing ya guys. RGB dan sebagainya lah. Nanti aku akan check. Dan dia boleh tekan-tekan guys. Function apa ini guys? Ni getah bawah dia guys untuk gantikan bila dia dah makan ke, dah hilang ke kan. Boleh gantikan, dia bagi spare 2 ini guys pada getah bawah ini. Lihat guys, bila aku dah selesai pasang keyboard ini, inilah kejadian dia. Sungguh cantik dan menarik guys. Dia ada kombinasi dengan klasik dan moden. Dia ada berbagai mood. RGB anda nak hidupkan boleh, nak offkan dia pun boleh. Nak terang boleh, nak malapkan dia pun boleh. Ini function yang paling menarik. Bila tekan dia ikut tune. Bahagian button on off guys. Bahagian lubang Type-C-nya. Kerana meminat dengan keyboard color klasik dan ada varian-varian color yang lain. Berat juga keyboard. Rasa berkualiti dan premium je punya material. Sungguh menarik lah untuk anda menjadikan satu koleksi untuk mendapatkan keyboard yang cantik ini. Sila tekan di beg kuning dengan harga berpatutan. See you to the next video. Bye-bye. Dapatkan ya guys.